Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab yang ke-37, babu ma jaa fi man yutalliqu imra'atahu thalathan fayatazawwajuha akharu fayutalliquha qabla an yadkhula biha. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan orang yang mentalakkan isterinya 3 talak, kemudian bernikah orang lain dengan dia, maka ditalaknya sebelum dukhul ia dengan dia. An Aisyah qalat ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni kuntu 'inda Rifa'ah fatallaqani fabatta talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair wa ma ma'ahu illa mithlu hudbati thawbi faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'ah la hatta tadhuqi musailatahu wa yadhuqa musailataki. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya datang perempuan Rifa'ah al-Quradhi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katanya bahwasanya aku ada di sisi Rifa'ah. Rifa'ah tu lelaki lah, bini dia tu mai jumpa Rasulullah, lalu dia mengadu bahawasanya dia telah pun ditalakkan oleh Rifa'ah. Maka ditalaknya akan daku, maka putus talakku. Habis tak boleh nak talak lain dah, 3 kali talak. Maka berkahwin aku akan Abdurrahman bin Zubair, dan tiada sertanya melainkan umpama rambu kain. Miskin kawan. Maka sabdanya, adakah engkau mahu kembali kepada Rifa'ah? Maka kata Nabi, jangan hingga engkau rasa manisannya dan dirasanya manisan engkau. Dia tak boleh nak cerai, tak boleh. Dia kahwin-kahwin, dia tengok dia ni papa ke danau. Macam itulah orang perempuan. Mana-mana orang perempuan tu, kebanyakan dia tambah-tambah zaman lah ni, semua kahwin nak harta, nak hidup senang, tak mau hidup susah, nak ambil kesempatan untuk hidup senang. Tambah-tambah, sebab tu Nabi kata kena sabar banyak kalau kahwin dengan janda. Kahwin dengan janda, dia apa dia tak dapat pada lelaki pertama, maka dia akan demand pada lelaki yang kedua. Tak percaya kahwin dia. Haji, kahwin dah tengok, baru tahu langit tinggi rendah. Dia tak dapat apa kat lelaki pertama dulu, dia akan demand kat lelaki kedua. Contohnya, dia akan terfikir, dulu aku duduk lelaki pertama aku, yang ni tak dapat aku ni. Dia nak cuba demand. Tak semua, tapi secara asasnya macam tu. Sebab tu Nabi tak galakkan kahwin dengan janda. Nabi kata, alaikum bil bikir. Bila pun nak kahwin, cari anak darah. Dia akan jadi. Sebab itu, bila dia demand, maka macam-macam lah. Sekejap lagi dia nak kontrol lelaki dia, sekejap lagi nak buat macam tu, sekejap lagi nak buat macam ni, macam-macam lah dia punya perangai dia tu. Menyebabkan kita ni nak kena sabar lah. Bagus kahwin dengan janda ni, dia ada pengalaman jaga anak, pengalaman uruskan rumah tangga, pengalaman hidup. Tapi kita nak kena jaga dia punya demand tu.
Demand dia tinggi. Demand dia tinggi. Maka zaman lah ni bukan kahwin dengan janda je demand tinggi, kahwin anak dara pun demand tinggi. Macam-macam mau. Bahkan lah ni punya style, tak kisah dah kahwin dengan orang tua ke, kahwin dengan muda ke, janji boleh bela aku. Kahwin, cari Maka nasib kita tak bagus, kita kahwin, kita nak kena terima lah. Dah kahwin, kahwin dah. Bila kita dah jadi suami yang bertanggungjawab, kita nak kena bela. Bila bela, dia duk minta macam-macam. Mampu tu. Mengaji dak, apa dak, semayang dak. Nak kena cari duit siang malam, demo yang tu, demo yang ni, macam-macam. Ni dunia hari ni. Kadang-kadang benda yang diminta bukan termasuk daripada benda yang daruriyat, benda yang penting dalam hidup. Benda yang penting. Kadang-kadang lebih kepada benda-benda yang nak menyempurnakan hidup ya. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Boleh ya. Tapi tuntutan macam-macam. Inilah kehidupan pada hari ini. Sebab tu hari ini kita tengok orang kahwin, kan, perkahwinan kerap sangat berlaku perceraian. Terutama kajian dibuat 5 tahun yang pertama. 5 tahun pertama ni tempoh pengenalan. Maka di sinilah mula nak kenal. 5 tahun pertama tak kenal lagi. Mai mula duk kenal. Maka kajian dibuat perkahwinan daripada mula kahwin sampai 5 tahun tu berlaku perceraian 80%. Maknanya kalau ada 100 pasangan, 200 orang, 100 pasangan kahwin, 80 pasangan purata dia, bagi mudah faham, 80 bercerai dalam tempoh 5 tahun. Tu tak kira hak bercerai lepas daripada tu pula lagi. Nak mempertahankan hubungan rumah tangga bukan satu benda yang senang. Kan? Dia memerlukan kepada kesefahaman. Tak faham pun belajar faham. Jadi kalau dah tak boleh nak faham juga, dia tak upaya juga. Maka kita boleh pergi tengok, cek di mahkamah syariah. Ada juga makcik-makcik yang bercerai tua-tua, dah ada cucu lah. Dia tak boleh sabar dah, dia tak boleh tahan dah. Umur dah 50 lebih bercerai, umur dah 60 lebih bercerai. Kalau kita kata sabar bila makcik sabar bila Pak Haji tinggal berapa hari yang nak mati. Dia kata tak boleh dah, biar tak ada lagi bagus daripada ada. Jadi sampai lagu tu punya keadaan. Maka lalu bila dia kahwin pula dengan satu lelaki nama Abdul Rahman bin Zubair, dia ni lah papa kedana. Dia rasa nak balik kat lelaki dia yang lama. Nabi kata, kalau hang rasa hang nak balik pada lelaki hang yang lama, maka hang kena tidur dengan dia dulu. Dia kena tidur, dia kena merasai nikmat mengadakan hubungan dengan hang dulu, dan hang pun kena rasa juga. Selepas itulah baru boleh bercerai. Ada syarat dia, syarat dia ketat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, hukum orang yang bertalak 3 itu tiadalah boleh rujuk melainkan dengan Cina buta. Cina juga boleh nama. Melainkan dengan Cina buta. Apa dia Cina buta ni? Dalam bahasa Arab dia panggil muhallil. Ada satu orang pak sanggup main duduk tengah-tengah. Yakni apabila seorang telah bercerai dengan isterinya sampai 3 talak, tiadalah boleh kembali ia nikah dengan isterinya melainkan kemudian daripada nikah isterinya dengan orang lain, serta didukhulnya orang lain tu dah jimak nikah bini dia tu, kemudian dicerainya, kemudian menanti iddahnya pula. Maka pada bab ini ialah bab yang dibicarakan hukum yang penting ini. Lombok-lombok pengalaman kita sebagai pendakwa, sebagai guru ni, saya duk terima orang cerai talak 3 ni berlambak. Minta jalan penyelesaian, saya kata no jalan and no road. Tak ada jalan. Kan, tak ada jalan. Macam pagi tadi saya abang, kalau siapa perasan lah, ikut TPO. Pagi tadi saya sebut. Tadi pagi saya sebut benda lain lah. Penyakit apa? Pasang surut. Orang Melayu kata pasang surut. Bahasa perubatan dia panggil hernia. Tak ada ubat.
melainkan kena operation, tutup balik lubang dia. Yang tu saja. Faham tak? Dia tak ada jalan lain lah. Cuma kalau hernia tu boleh tahan sikit, makan ubat, dia kecut balik saluran apa tu, usus dia tu, mungkin dia masuk balik, esok dia keluar balik. Tapi yang ni tak ada jalan dah. Bila main talak 3, tak ada jalan. Memang confirm dah. Tambah-tambah anak-anak muda zaman ni yang tak tahu hukum, yang tak ambil tahu soal hukum hakam, yang apabila geram-geram, bebai-bebai, cerai. Geram-geram, bebai-bebai, cerai. Yang si bini pula, kalau nak pergi mengadu kat siapa-siapa, saat lagi akan jadi masalah. Saat lagi dia tak boleh hidup dah. Dia pun dah ada anak 2-3 orang. Dia pun jadi gabra. Kalau aku nak abang, dia pergi hidup dengan lelaki dia, cerai dah berapa puluh kali dah kat dia. Bila marah cerai. Jadi dia pun tak apa, sabar buat tak tahu yang macam dia ialah bodoh dengan tak cerdik. Sama ya. Yang lelaki bodoh, yang bini pula tak cerdik. Dua-dua pun tak mengaji agama, tak pernah. Masa pergi kursus dulu pun bukan dia pergi kursus. Tengah-tengah kursus dia lari pergi main game kat luar, pisau rokok kat luar. Tengah-tengah duk kursus kan 2 hari Jabat Agama buat. Nasib baik saya tak jadi mufti. Katakanlah kalau saya jadi mufti, nak kahwin setahun pergi duduk pondok. Betul ya? Ilmu tak ada, nak kahwin mah. Mampu pakai tak kahwin lah. Buat syadik-syadik dulu tu. Orang bagi dah 2 hari. Saya kata katakanlah memang tak lah kan. Saja lah geram. Pasal tak mengaji. Dia boleh main kursus perkahwinan tu pun dalam keadaan masih lagi boleh bawa markah dia, boleh main duk buat benda haram lagi. Kan? Duk pegang-pegang tangan lagi. Hak tak pakai tudung pun berlakon lah bau tudung tu. Tapi semayang tak, apa pun tak. Yalah, na'udzubillah, nak buat macam mana, itu pilihan hidup mereka. Ingat sekali dulu kita dapat tangkap, tapi tak mau sebut lah, ni cerita lama. Cerita saya tak pergi mengaji Mesir lagi. Saya tangkap orang di adalah sekian-sekian tempat dekat itu. Bila kita tangkap dalam kampung tu, bersekedudukan, mak pak ada dalam rumah, anak dia suka duduk balik, perempuan masuk dalam rumah. Pasal bilik dia asing. Jadi mak pak ni pergi kerja, siang-siang letih, balik main malam, tidur tak sedap. Anak ni masuk bilik dia. Jadi orang kampung ni dah tahu, pakat-pakat abang, kami pergi duduk hendak tengok lah. Lepas tu kita tunggu polis mai, ketua kampung mai, semua mai. Hantar dia sembunyi balik tirai. Kita masuk tu cari tak jumpa. Oi kemah. Kita pasang perangkap siap dah. Kok ni takut dia keluar, kok ni pintu belakang semua dah. Tak ada, dia tak keluar. Lepas tu kita suruh, kita tak masuk, suruh polis masuk. Polis tengok lagu tu je, polis keluar. Dia kata tak cik, cari dalam dia ada. Rupanya dia duduk berdiri balik tirai. Tirai tinggi tu, ada tu. Dapat tangkap, bawa pergi balai. Esok pagi dia pergi cucuk lah. Pagi dia tidur semalam. Ni cerita dulu lah. Lepas tu dia bayar 300, esok tu dia keluar. Yang biasa lah tu ya, undang-undang. Lepas tu saya kata kat budak tu, kita tangkap dia 2 kali kot. Saya kata ada tak serik lah. Budak lelaki ni pun jenis tak ketahuan. Dia kata macam ni, saya ni dah serah diri ke saya kat lelaki ni. Saya tidur dengan dia dah banyak kali dah. Cuma nasib kami bagus tak mengandung. Jadi saya kok mana pun saya nak dia bertanggungjawab untuk dia berkahwin dengan saya. Saya tak mau lelaki lain. Jadi saya tengah duk pujuk, duk ikut dia duk tidur dengan saya apa-apa sebab saya nak suruh dia menikah. Tapi saya duk suruh dia tak mau. Jadi saya mula cuba belajar lah sesuatu. Oh, faham lah. Inilah lelaki yang dia dah serah diri dia. Walaupun haram pun haram, zina pun zina. Tapi dia tak mau cari dah jantan lain, dia nak terus ikut dia ni. Dia ni pula duk ambil kesempatan. Bukan takat perempuan tu saja, dia ni berlambak. Memang playboy, berlambak lagi perempuan lain duk ada. Saya tak tahu dia ni macam ni. Tahu, tapi saya nak tangkap dia bagi nak menikah, tak dapat lagi. Setiap kali dapat tangkap ni kali kedua yang masa kami dapat tangkap dia tu. Kalau boleh 10 kali tangkap pun, kalau boleh tangkap bagi kami menikah. Saya nak menikah ya. Tapi pasal undang-undang tak cukup kuat. Faham tak? Mak dia tu keluar pakai kain ketang ke dada malam, tak ada malu kat orang masjid apa semua. Mak dia boleh keluar mai pakai kain batik ya. Mak dia marah tu imam.
mak dia orang kampung tu. Tok Imam dulu jadi malu Allah, dia kata, Tok Imam hang jangan duk rasa macam hang bagus. Dulu hang pun perangai tak elok macam ni. Allah, dia ungkit cerita lama. Tok Imam mula nak bagi aku ustaz nak belah balik, takut orang cerita lama-lama dia dalam kampung tu, jadi dia malu. Lepas tu dia duk belah, tengok duk sembang, duk kedebu-kedebar, Tok Imam hilang lah. Malas nak kata saya tak sebut lah nama-nama Jadi nampak tak, dia boleh bela anak dia. Oh, tak boleh tahan budak-budak lah ni, dia punya jahat dia luar biasa. Ya, duk ada mak pak pun kadang-kadang tak boleh buat apa. Saya tengok ada satu budak pukul 2 pagi 3 pagi saya balik mengejak pada mana tak ingat, pakai seluar pendek dengan rambut color, duk isap rokok kat kedai tom yam, duk tunggu nasi bungkus. Saya ikut dia sampai ke rumah dia. Masa duduk di kat kedai tom yam tu, duk sembang papa mama. Baru tingkatan 3. Papa mama. Balik-balik saya ikut rumah dia dalam kampung tu. Saya pergi ikut. Lepas dia masuk, saya pun sampai, saya pun bagi salam. Keluar keluarga dia main. Saya bagi tahu kat mak pak dia. Tak boleh kata apa, sengak. Dalam mak pak dia kata apa? Tak boleh ambil tahu lah pasal orang. Saya ambil tahu. Allahu Akbar. Anak umur tingkatan 3 isap rokok perempuan. Bukan isap rokok, vape apa semua ni. Zaman tu tak ada vape lagi. 20 tahun sudah, mana ada vape. Masa tu isap rokok dan hil rokok apa-apa lah, duk isap rokok Tanya dia, macam mana ni main papa mama? Ni boyfriend saya, kami panggil papa mama. Saya interview dah siap-siap kat kedai tu, tapi saya tak puas hati, saya ikut pergi rumah. Dia kata mak pak tak tahu. Mak pak tahu. Dia kata mak pak dia tahu. Pasal masa saya pergi rumah dia, saya tanya mak pak dia, tahu ni anak duk keluar ni tengah malam ada jantan ada macam ni. Dia tak tahu. Dia ambil tahu. Tadi dia kata mak pak dia tahu. Pembohong. Kadang-kadang kita boleh stres kita tengok. Kalau kita nak cegah kemungkaran ni pun stres. Sebab tu kadang-kadang pegawai-pegawai kerajaan ataupun mereka-mereka yang berwajib ni pun stres lah. Ingat kita pergi Kuala Lumpur itu, jumpa ustaz tu, dia kata apa? Dia kata kami menghadapi masalah di Kuala Lumpur ni sekarang ni, masalah paling ketara adalah sekedudukan antara adik-beradik dalam hidup sekali, mengadakan hubungan. Ini antara fitnah baru sebulan 2 bulan sudah kami pergi Kuala Lumpur jumpa dia. Dah alang saya terima tauliah wilayah persekutuan masa tu. Saya pun dah pergi pejabat tu, jumpa member-member lama, pergi saya. Dia ni bahagian dia pula duk tangkap benda ni. Dia kata antara sakit kepala lah ni, di sekitar wilayah persekutuan Kuala Lumpur, adik dengan abang, kakak dengan adik lelaki duduk di kampung, main, tak ada tempat, sewa rumah, duduk satu rumah, lama-lama mengadakan hubungan sampai beranak-anak. Dia kata apa? Nak 6 ke 7. Gila anak 6, 7. Bapak budak ni abang dia ke adik dia lelaki, tak pening lah. Kalau seorang bila kata terlejak, kalau 7 ni panggil apa? Tahu di mana? Tahu. Lepas pada tu dapat report lah, cikgu report nama anak semua sama, bin bapak, IC semua. Ingat cikgu nak duduk saja play report selalu. Ni hakikat yang duk berlaku dalam masyarakat. Fahamilah tuan-tuan, masyarakat kita sedang rosak nak jadi dah seperti mana masyarakat di Amerika. Hidup dah teruk dah, hubungan kekeluargaan lingkup musnah hari ni. Sebab tu hari ni kita tengok orang tak berminat dengan agama. Pasal apa duk buat benda haram? Berzina dah jadi macam tak ada apa benda. Tak percaya? Main ikut saya. Jom kita kayuh bicycle malam-malam. Kami lah ni tak kayuh, lama tak kayuh. Bila nak kayuh tu? Main kita kayuh kat Queensway. Main ikut saya. Main tengok berdua-duaan di tepi-tepi laut di Seagate di Queensway ni berlambak 1000 orang, bukan sikit orang, 1000. Tambah malam-malam yang tertentu, malam-malam macam malam cuti, malam-malam yang ada macam New Year, malam apa semua. Lagi puluh ribu, jalan jam. Jangan sampai satu hari nanti malaikat dia main sodok sekali dengan kampung apa ni duduk dekat-dekat. Batu Maung Matang Minjai dekat tak jauh. CP-CP lah. Jaga.
Yang cari pasal. Bukan kata sini, api rata-rata. Orang tak ambil tahu langsung selok belok agama. Sampai saya jumpa ada budak tu, duduk kerja. Saya kenal, tak payah masuk. Malam, 2 malam sudah kami kayuh, nampak dia dengan perempuan lain. Saya tegur dia buat tak tahu. Saya jenis, kalau saya kenal, saya tegur. Saya kan kira siapa pun. Orang masjid ke, orang tak masjid pun. Kena tegur. Dia buat tak tahu saya. Saya pun faham dia keluar dengan markah mana ke, dia buat tak tahu kot. Lepas 2 malam kami kayuh pula hantar markah lain pula dia bawa. Lalas saya panggil dia, ni amai si. Dia duduk jauh budak perempuan tu mai. Saya kata 2 malam sudah perempuan lain. Malam ni perempuan lain pula. Apa ustaz? Kan ubat begitu. Dah memang malam 2 malam sudah orang lain kan. Dah saya bini tak ada dah ustaz. Dia pun dah 40 lebih lah. Oh tengah duk apa? Apa bahasa nak guna sepatutnya? Tengah duk mencari apa? Tengah duk ejah. Malam ni hak ni, 2 malam pula hak ni, tengah duk ejah yang mana nak dapat channel berlambak-lambak. Ni bukan Astro dah ni. Gamaknya malam tu saya sudah pergi pelepas macam tu. Aku ingat aku belah-belah tu memang dia bergaduh. Dia bukan nak cari teman hidup dengan macam tu cara dia. Ada satu budak tu kita jumpa di Queens Bay. Kenal tak? Dia kata, alamak ustaz, minta maaf, malu lah jumpa ustaz. Siapa? Tak, malam ni, malam pertama saya keluar dengan markah ni, baru nak kenal. Tahu ustaz damai lah. Malu dia tu. Ya, malam mula start nak buat maksiat. Kira malam tu malam sial dia lah. Malam paling sial dia. Kira dia jumpa dengan saya, dia kata, aku tak guna ni. Malam mula bawa markah, baru nak berlatih, nak bertaktih untuk nak bawa markah. Allahu Rabbi. Inilah duk jadilah masyarakat. Berapa ramai orang hidup atas dunia ni dah mengadakan hubungan dah dengan perempuan tu baru kahwin. Berapa ramai? Majority dah mengadakan hubungan, dah tidur dah sampai dah mengandung dah baru kahwin. Pasal dah tak ada jalan dah. Asalnya kerana nak syok-syok je. Tiba-tiba pasal dah mengandung terpaksa, lepas tu kahwin. Bila kahwin, lepas tu tak puas hati dulu ni, lepas tu cerai. Senang lendang ya hari ni, kahwin cerai. Memang siapa pun tak mau bercerai dalam hidup. Na'udzubillah lah. Orang perempuan pula otak pendek pula. Bergaduh sikit ada suruh cerai. Bergaduh sikit dia suruh cerai. Kan? Kalau tak suka kat saya cerai. Kalau tak suka, oh jangan duk jual mahal tu. Tapi kajian baru ni ada saya sebut kan, yang satu lelaki bersamaan dengan baru ni saya baca di masjid bayan lepas, tanda kiamat apabila satu lelaki dah bersamaan dengan 50 orang perempuan kan. Rupanya balik buat kajian, balik tengok balik dalam Google, Kak Aini hantar, lepas tu saya pun check balik. Rupanya lah ni sama, fair. Lah ni sama, laki dengan perempuan sama. Jumlah penduduk dunia pun laki dengan perempuan sama. Apatah lagi jumlah penduduk negara kita pun sama, laki dengan perempuan. Dia sama. Dia kira kalau 10 orang laki, 10 orang perempuan. Macam tu, satu-satu. Dia tak sampai lagi, mungkinlah belum masa dia lagi tanda kiamat tu. Tapi akan datang satu zaman di mana orang perempuan terlalu ramai. Mungkin di beberapa negara memang ramai perempuan, macam di Palestin umpamanya. Pasal apa? Pasal banyak mati dalam medan peperangan. Akan datang apabila negara dunia ni berlaku huru-hara, dah sana sini perang, laki semua mati banyak dalam medan peperangan. Ketika tu perempuan jadi banyak. Cuma nak bagi tahu, kata sebab tu Nabi dah habaq dah, pilih yang ada agama. Apabila pilih, sebab tu kahwin ni betul-betul lah. Kahwin ni bukan kita hanya kahwin dengan orang perempuan tu Kahwin tu sebenarnya, sebab tu dalam tempoh bertunang dia suruh pergi kenal keluarga belah-belah lelaki belah perempuan. Hang kenal keluarga aku kenal keluarga hang, supaya kita boleh tengok keluarga ni minat dengan agama ataupun tidak. Sebab kita bukan takat nak kahwin dengan perempuan tu, dengan lelaki tu saja, tapi kita nak berkeluarga dengan keluarga dia. Apabila keluarga pun tak ada agama, jadi apa-apa kita boleh tengok, pincang habis rumah tangga mu.
Ya, ada kes. Satu orang ni dalam masa 1-2 hari ni, saya ada blok nombor dia, dia pergi ambil nombor telefon lain, dia telefon saya. Saya kata saya tak boleh buat apa. Saya boleh bercakap dalam kuliah, tapi saya tak boleh buat apa. Saya tak ada kuasa. Dia duk suruh saya pujuk. Dia kata dia ada bergaduh dengan bini dia apa, salah faham sikit. Dah 20 tahun ustaz dah kahwin. Budak-budak sini yang Tanjung. Cara cakap tu budak-budak Tanjung ni lah. Slang dia tu. Dia kata, boleh tak ustaz tolong telefon? Saya kata tak guna kalau saya cakap. Kalau hang boleh pergi jumpa dia, hang boleh pergi pujuk dia, hang boleh main jumpa dengan saya. Okey, lagipun saya bukan orang yang berautoriti. Boleh bagi nasihat kalau nak dengar, tapi yang betul-betulnya hang kena pergi report pejabat agama, minta pejabat agama hantar surat, panggil secara paksa surat, pejabat agama akan hantar, bincang di hadapan qadi ataupun naib qadi untuk bincang hubungan kekeluargaan. Saya tak boleh buat apa. Dia kata tak, orang semua kata ustaz boleh. Tak boleh, siapa yang kata? Saya bukan ada kuasa. Dia kata ustaz bincang lah tengok. Saya tak boleh kata apa. Dia duduk benar, ustaz saya nak bunuh diri. Tak, kalau hang bunuh diri pun aku tak boleh buat apa. Sampai lagu tu. Dia nak pergi bunuh diri. Saya kata saya tak boleh buat apa. Kalau hang bunuh diri pun aku tak boleh buat apa. Tapi hang janganlah bunuh diri. Sabarlah. Ingat kata jodoh tak ada, pergi menikah lain. Tak, saya sayang kat dia memanglah. Peringkat awal lagu tu. Saya pun tak tahulah yang betulnya apa silap yang mereka buat. Sebab saya pun tak mau tanya detail. Sebab kita tak boleh buat apa. Kita nak tanya apa kan. Perempuan tu tak mau jumpa dia. Dia kata baru ni duk elok dah. Dia duk ijaz mesej-mesej. Mak mentua dia pula masuk jambak. Ini pun lagi satu penyakit apabila hubungan kekeluargaan. Mak mentua masuk jambak. Mak mentua masuk campur. Adik-beradik masuk campur. Oh, pantang saya. Kalau bab-bab kekeluargaan, keluarga masuk campur. Panggil mereka sendiri. Pergi jumpa pejabat agama. Pergi selesai sendiri. Masa menikah hampa pandai nak kenal, hampa pandai nak menikah. Lepas tu bila nak bercerai-berai, lepas tu hampa nak main jumpa dia beradik. Tak payah. Pergi jumpa pihak berwajib, minta supaya selesaikan dengan baik. Kalau nak dengar, tak apa. Kita tak mau pula. Saat lagi bila jadi apa-apa, lepas tu dia kata, ni ustaz ni apa saya? Buk kepala aku pula. Mula nak kena nampak boya. Ingat saya tak suka. Bila bercerai-cerai ni kita tak suka. Kalau boleh kita nak selamatkan rumah tangga siapa-siapa pun. Supaya baik, setan dia suka. Bila berlaku je anak Adam ni bercerai, dia punya seronok. Dia pukul kendang. Sebab apa? Dia boleh cucuk mereka ni supaya hasut mereka ni untuk berzina. Bila orang dah berkahwin, jadi orang tak berzina. Maka yang ni kerja setan. Sebelum kahwin, cara sebelum kahwin, lepas kahwin dia bagi bercerai pula. Maka kalau kita nampak yang tu semua adalah hasutan iblis syaitan, alhamdulillah. Dan masing-masing adik-beradik pesanan. Jangan duk bela adik-beradik masing-masing. Dah kami tahu lah keturunan kami tak buat lagu ni. Macam keturunan mereka confirm masuk syurga semua. Jangan duk sebut lagu tu lah. Kadang-kadang kita kenal lain, orang kenal lain. Depan kita lagu lain, anak-anak kita, belakang kita, kita tak tahu lagu mana. Dia hubungan dia dengan dengan laki, dengan bini dia apa semua kita tak tahu. Tapi di belakang, di depan kita mungkin dia baik, di belakang kita tak tahu dia kurang ajak dengan lelaki dia ke apa ke, kita mana tahu. Kan? Maka kalau nak perbaiki dengan cara yang baik, dan supaya nasihat dengan cara yang baik. Nak kena, sebab tu Islam kata apa? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Cari satu orang daripada pihak lelaki, cari satu orang yang adil pihak perempuan, duduk bincang dengan cara yang terbaik. Allahu Akbar. Antara perkara yang bagi serabut kepala otak dalam dunia ni, cerai. Pitanya siapa pun nama kata bercerai memang serabut kepala otak. Kan? Dia bagi kita runsing, lebih-lebih lagi ada anak, lebih-lebih lagi ada kepentingan, lebih-lebih macam-macam lah. Maka benda-benda tu akan bagi dia serabut kepala otak. Tengok kitab kata apa? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, hukum orang yang bertalak 3 itu tiadalah boleh rujuk melainkan dengan cina buta. Yakni apabila seorang telah bercerai dengan isterinya sampai 3 talak, tiadalah boleh kembali ia nikah dengan isterinya melainkan kemudian daripada nikah isterinya dengan orang lain serta didukhulnya, dijimaknya, kemudian dicerainya, kemudian menanti iddahnya pula
Maka pada bab ini ialah bab yang membicarakan hukum yang penting ini. Dan Abu Isa At-Tirmidzi dan lainnya ada mengeluarkan hadisnya akan jadi tempat bersandar hukum-hukum itu. Maka kata Abu Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmizi, dia kata diriwayatkan daripada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihnya oleh bijaksananya dan alimnya, namanya Siti Aisyah. Nabi kahwin dengan dia, Nabi sayang kat dia, Nabi tahu dia cerdik. Bahkan dia menjadi periwayat hadis yang kedua lepas daripada Abu Hurairah. Banyak hadis, ribuan hadis diriwayat daripada Nabi. Namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia kalau kita belajar dalam sejarah, rumah Siti Aisyah tu tempat dia ada macam satu bilik ruang tamu. Nak banding dengan isteri lain, rumah Siti Aisyah saja ada ruang tamu, rumah orang lain tak ada. Maka Nabi selalu menyelesaikan masalah apa pun di dalam rumah tu, dalam ruang tamu tu. Dia ada ruang tamu lepas Masjid Nabawi tu, ruang tamu. Rumah Nabi dengan Aisyah dalam satu lagi. Nabi wafat pun tang ruang tamu tu juga. Rumah bini lain hanya ada masuk bilik terus, tapi dia tak ada ruang tamu. Jadi di sinilah selalu Rasulullah duk menyelesaikan masalah. Aisyah duk dekat bilik dia, boleh dengar lah apa masalah, terutamanya melibatkan orang perempuan. Lalu telah datang seorang perempuan namanya Tamimah binti Wahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ia hendak mengadukan halnya laki isteri kepada Rasulullah, nak mengadu hal rumah tangga. Dan adalah perempuan itu asalnya isteri seorang sahabat bagi Nabi namanya Rifa'ah Al-Quradhi. Apakala sampai ia ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, bahwasanya hamba datang ni minta apa hukum tuan hamba di antara hamba dengan suami sekarang yang bernama Abdurrahman bin Zubair. Adalah hamba dahulu isteri bagi Rifa'ah, maka duduk hamba di sisi Rifa'ah, lalu ditalaknya hamba sampai putus talak, maknanya talak 3 tu, yakni habis talak 3. Maka berkahwin hamba dengan sahabat tuan hamba yang bernama Abdurrahman ibn Zubair. Beberapa lama sudah hamba berkahwin dengan Abdurrahman bin Zubair, tiadalah keadaannya seperti seorang laki-laki yang tidur dengan perempuan. Mana bahasa dia? Tabi hamba berkata. Tabi hamba berkata, macam lapik-lapik je lah. Dia ni tak macam lelaki lain. Dia ni orang susah, kerja siang malam. Dia tak penting sangat bab hubungan lelaki bini apa semua ni. Dia ni duk sibuk bekerja, lepas tu berdakwah lah, apalah. Jadi mungkin dia kurang memberikan perhatian kepada isterinya. Dan hidup pun mungkin tak senang. Ya Rasulullah, tiada barang yang ada sertanya melainkan semacam rambu kain. Apa makna rambu kain? Yakni zakarnya tiada melawan sama sekali. Oh, tak boleh pakai. Gamaknya berumur kot. Nak mengadakan hubungan tak boleh. Maka tiadalah dapat hamba berkahwin dengan dia seperti adat orang laki isteri. Pergi kahwin pula dengan Abdurrahman bin Zubair ni, kira takat tidur serendeh boleh lain tak boleh. Yalah, bagus kak dia pergi mengadu pasal dia tu. Mungkin dia wanita yang agak muda dan dia nak kepada mengadakan hubungan. Apakala didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkataannya demikian itu, lalu bersabda ia, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu, tidakkah kamu sekarang ingat akan suamimu yang pertama? Tidakkah kamu hendak kembali berkahwin dengan suami kamu yang bernama Rifa'ah itu? Tak boleh. Tak boleh kamu kembali nikah dengan dia. Jikalau diceraikan oleh suamimu Abdurrahman, akan dikau sekalipun, hingga engkau rasai manisannya dan ia merasai manisan kamu. Itu apa jalan penyelesaian perempuan ni kalau dia nak juga mengadakan hubungan? Dia kena cerai dengan Abdurrahman bin Zubair ni, dia kena pilih kahwin pula lelaki lain yang dia boleh mengadakan hubungan. Lepas tu ikut dia lah, dia nak teruskan dengan lelaki tu ke, ataupun dia nak minta cerai, lepas tu dia nak kahwin pula dengan bekas lelaki dia yang pertama, terpulang kat dia. Kata Imam Khazin di dalam tafsirnya, Tafsir Al-Khazin,
Diriwayatkan bahawasanya perempuan itu tinggallah ia beberapa lama dengan suaminya Abdul Rahman tadi tu. Kemudian tapi tak boleh pakai. Bila dia mungkin tua dah ataupun mungkin sakit, dia tak bernafsu syahwat. Kemudian sudahlah tidak bertahan padanya, hendak kembali berkahwin dengan suaminya yang pertama yang bernama Rifa'ah itu. Pasal apa? Dulu kahwin dengan Rifa'ah tu, okeylah Rifa'ah tu, tapi dah kawan tu kaki bebai, suka piduk talak sampai habis dah talak tu. Maka pergilah lagi ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Lalu katanya, ya Rasulullah, suami hamba sudah bersuka-suka ia dengan hamba sebagaimana adat orang lelaki isteri, yakni sudah dijimaknya. Maka bolehlah hamba kembali berkahwin dengan suami hamba yang pertama itu. Kan? Oh, dia kahwin dengan Abdul Rahman tu, kemudian sudahlah tidak bertahan padanya, hendak kahwin pula dengan suami dia yang pertama yang bernama Rifa'ah. Maka pergilah dia berjumpa Rasulullah kali kedua pula. Baru dia pergi kali pertama, suami dia tak mengadakan hubungan dengan dia dah berapa lama dah. Kira tak boleh cerai lagi. Bila dah lepas pada tu gamaknya, akhirnya mungkin gamak tu berubat lah apalah, elok balik dan mengadakan hubungan. Lepas mengadakan hubungan dia, terus pergi jumpa Nabi balik, dia kata, alhamdulillah suami saya dah mengadakan hubungan dah dengan saya semua dah, maka bolehlah saya berkahwin dengan bekas suami saya yang pertama. Boleh dah ya Rasulullah? Bila didengar Nabi akan perkataan perempuan itu demikian, maka bersabda ia baginya, bohong kamu dengan dalil perkataan kamu dahulu mengatakan Zakar suami kamu Abdul Rahman semacam rambu kain tidak melawan sama sekali-kali. Maka tidaklah boleh aku percayakan perkataan kamu ini. Bila didengarnya perkataan Nabi demikian, duduklah ia dengan suaminya yang bernama Abdul Rahman itu sampai wafat Rasulullah. Berani bohong. Dia tahu lah Rasulullah kata kena mengadakan hubungan dulu. Jadi nak minta cerai Rasulullah kata tak boleh. Faham rambu-rambu lembik tak boleh pakai Jadi tak boleh mengadakan hubungan. Macam kim perca lembik lagu tu ya. Jadi anda kata lagu tu tiba-tiba macam mana dia boleh jadi elok pula? Jadi kalau betul-betul benda tu, kena panggil balik Abdul Rahman bin Zubair ni, main dia cerita belakang punya masalah. Betul ke tak ni bini hang nak minta? Tapi dia cuba main jumpa Rasulullah supaya Rasulullah ceraikan dia. Baik berani bohong. Rasulullah kata bohong. Itu hang kata lagu ni. Cara hang cerita, maknanya laki hang memang tak boleh pakai terus zakar dia. Tiba-tiba hari ni hang mai abang kata zakar laki hang dah boleh pakai dah balik. Dia pun termalu balik duduk sengah sampai Rasulullah wafat, dia tak kahwin lain. Tu dia. Kemudian daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergilah ia kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar sudah menjadi khalifah Rasulullah. Maka berkata ia pada Abu Bakar, ya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahlah dia hamba dengan suami hamba yang pertama, kerana sudah suami hamba yang kedua ini jimat akan hamba dan dicerainya hamba. Maka jawab Sayyidina Abu Bakar, bukankah engkau naik saksi di hadapan Rasulullah pada masa hayatnya akan Abdul Rahman itu tiada melawan zakarnya dan ada ia seperti rambu kain? Abu Bakar pun tahu. Ini penting orang kanan kena tahu beberapa benda. Faham tak? Orang hak penting-penting ni kena tahu pasal apa ni orang yang bohong. Kat Nabi dia boleh bohong, dia boleh main jumpa Abu Bakar pula bohong. Dan telah dikatanya padamu, jangan kamu kembali melainkan kemudian daripada kamu jima' dan bercerai dengan suamimu Abdul Rahman. Maka sekarang pun tiada boleh kamu rujuk nikah dengan suamimu yang pertama itu. Kalau hang nak, hang kena pergi kahwin dengan lelaki lain. Hang kena mengadakan hubungan dulu, dia tu pun naik saksi telah mengadakan hubungan, barulah boleh cerai. Baik lagu tu. Ada orang macam ni zaman kita? Ada. Saya jumpa laki dia cerai talak 3, tapi dia masih hidup dengan suami dia. Alasan apa? Rumah beli sekali, niaga sekali, apa lagi? Lepas tu Dr. Azizan pesan dah dalam kelas dia, kalau buat niaga jangan bubuh nama bini. Esok
jangan bubuh partnership dengan bini. Laki-laki, bini-bini, apa-apa jadi senang nak boleh pisah. Tapi apabila jadi macam ni, beli rumah bubuh dua nama, ni semua cari penyakit semua. Nak kena belah pula rumah. Kereta nak kena belah dua, motor nak kena belah dua, kan payah. Jangan bubuh dua nama. Ni petua dia. Nak bubuh nama bini atau bubuh nama lelaki. Kalau anda bubuh nama bini hang kena ingat, jadi apa-apa dia boleh halau hang kelak. Tapi kalau hang beli benda tu bubuh nama hang, jadi apa-apa yang tu hang punya. Benda tu bicara pula di mahkamah pula, nak bagi rumah apa, nak bagi harta sepencarian, nak bagi apa, tu belakang cerita. Ni contoh dia. Sebab ni benda duk berlaku dalam masyarakat. Maka tinggal perempuan tu. Ni dalil menunjuk kata Nabi banyak hal ehwal dia. Walaupun orang lain mengadu, Aisyah tahu, sahabat-sahabat dia yang dekat tahu. Pasal apa? Pasal benda macam ni. Kalau Abu Bakar tak tahu, dia boleh main kelentong Abu Bakar. Boleh kelentong apa? Cuma tak boleh cerita pada orang ramai lah. Benda tu adalah aib orang kan. Lepas tu orang yang kanan-kanan dengan Nabi ni pun, mereka pun tak cerita ke orang ramai. Benda tu disimpan khusus. Nabi menceritakan siapa munafik pada Huzaifah bin Al-Yaman. Ada dia duk cerita ke orang mana-mana. Dia tak cerita, dia simpan itu sebagai rahsia. Sehingga sahabat lain nak tahu mana dia munafik lepas Rasulullah wafat, kena tunggu Huzaifah bin Al-Yaman pergi ziarah dak jenazah tu. Baru Umar Al-Khattab akan pergi ziarah jenazah tu. Sampai lagu tu. Setiap orang sahabat ada kelebihan tersendiri dia. Maka tinggal perempuan itu dengan suaminya Abdul Rahman itu sampai wafat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab pula menjadi khalifah. Dia tak puas hati. Maka datang ia berkata seperti yang dikatakannya pada Sayyidina Abu Bakar juga. Maka jawab Sayyidina Umar, jika kamu kembali berkahwin dengan suamimu yang pertama itu, nescaya aku rejam akan kamu. Maka diamlah ia. Mengam Umar cari nak dia punya bahasa dia kasar. Jangan cari pasal. Daripada Nabi dulu orang duk buat hal sampai Abu Bakar, lani mai anak-anak bohong kat aku pula. Itu dia. Ini dah dalil kata orang kanan-kanan ni dia tahu. Tak salah. Maka kata Abu Isa, lama kot tu. Daripada Rasulullah masuk Abu Bakar, mana tahu kat 10-15 tahun. Silap boleh langkau pergi 10 tahun. Dia tak cemui-cemui. Dia kira duk cari lelaki dia dulu tu juga. Maka kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Air Ar-Rumaisa atau Air Ar-Rumaida dan Abi Hurairah. Katanya lagi bermula hadis Siti Aisyah itu iaitu hadis hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi sekalian ahlul ilmi daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya daripada mereka itu bahwasanya seorang lelaki apabila sudah ditalaknya akan isterinya 3 talak, maka berkahwin akan suami yang lain daripadanya, maka ditalaknya dahulu daripada dukhul dengan dia, nescaya tiada halal ia bagi suami yang pertama. Dia kena mengadakan hubungan dulu. Tambah bila tak syarat pula, aku bagi kat hang duit tengah 2,000, ambil kahwin dengan bini aku, lepas tu malam pertama tu aku mohon cerai dia dah, hanya duduk tidur dengan dia. Tak boleh, tak sah. Tapi nanti pergi di mahkamah, hang kena bagi tahu kata dah cerai dah. Hukum mahkamah memang surat menyurat atas dunia sah. Tapi depa tu, perempuan tu masih lagi dikira sebagai berzina apabila dia berkahwin dengan suami dia yang pertama. Kira berzina, buat apa cari dosa? Ada macam tu dalam masyarakat kita. Berlambak. Tinggal kita tak tahu aja. Saya tahu beberapa isu. Dan saya pernah bertanya kat mereka. Pasal apa? Dia kata payah ni rumah ni dia beli ke ya? Beli. Yang ni anak-anak pun jadi payah. Duduk. Yang bestnya, lama-lama lepas 2-3 tahun, tidur sekali balik. Tanya kahwin dah. Dia kata dah buat Cina buta apa ke. Lepas tu padahal tak ada apa, bohong. Pasal saya selidik. Lepas tu saya tanya kat waris dia, perempuan ni dia kalau nak kahwin, dia ada seorang je tinggal wali dia, iaitulah abang dia. Bila saya jumpa abang dia kata saya tak tahu apa pun. Padahal abang dia duduk dekat ni ya. Saya tak tahu apa pun. Dah dia duduk balik dengan lelaki dia daripada buat Cina buta.
Yalah mestilah masa perempuan tu nak kahwin kena panggil abang dia jadi wali, sebab tak ada wali lain lah. Lain semua bapak dia, tok wan dia, adik dia semua tak ada lah. Tinggal abang dia seorang yang jadi wali. Macam mana dia berkahwin? Dan saya tengok kehidupan orang ni, dia, anak beranak dia semua hampir keseluruhannya hidup, mamak kata apa? Tolenji. Lingkup habis. Tapi kita nak buat apa? Takkan boleh abang pihak berwajib daripada bagi tahu. Tak tahulah apa tahu ke tak tahu macam mana. Kita dah maklum dah. Tapi depa bohong. Depa bohong pada tak, kami dah buat jina buta, kami dah kahwin dah balik, kami dah selesai dah, semua dah ikut hukum syarak dah semua. Cik. Okey. Esok di akhirat nak jawab apa ke Tuhan? Masalah orang yang bercerai talak 3 dan bagaimana hukumnya. Baca laju sikit. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, dan pada hadis dalam masalah 168 itu menunjuk bahawasanya perempuan yang sudah kena talak 3 oleh suaminya, nescaya tiada halal bagi suaminya yang memberi talak itu, melainkan kemudian daripada perempuan itu bernikah dengan lelaki lain daripadanya serta dijima'. Dia masalahnya laki yang first tu tak boleh terima, bini dia pergi tidur dengan jantan lain, serta dijima' oleh suaminya yang kedua itu dan dicerainya, kemudian selesai pula iddahnya. Adapun dengan semata-mata akad nikah sahaja dengan suami yang kedua, kemudian hendak kembali nikah dengan yang pertama, maka iaitu tiada halal bagi yang pertama itu. Tak boleh. Maka dengan dialah berkata sekalian ulama daripada sahabat dan tabi'in dan orang yang kemudian daripada mereka itu, dan telah menunggal Sa'id bin Al-Musayyab, maka katanya apabila sudah berakad perempuan itu dengan lelaki yang kedua, maka dicerainya, nescaya halal ia bagi suaminya yang pertama, tak syarat jima', dan tiada disyaratkan wati oleh suami yang kedua, kerana firman Allah Ta'ala, hatta tankiha zawjan ghairah, hingga nikah perempuan itu akan lelaki lain daripada suami yang pertama itu. Maka bermula nikah itu pada hakikatnya ialah pada akad atas qaul yang sahih. Maka berkata Sa'id bin Al-Musayyab, ini di kalangan tabi'in, dia kata apa? Telah dijawab oleh jumhur dengan bahawasanya hadis seperti itu di dalam masalah 168 itu menentukan bagi makna umum ayat Al-Quran itu. Ayat Quran tu betul, tapi ada pengkhususan lagi dengan hadis. Sa'id bin Musayyab dia tak ambil hadis tu, dia ambil ayat Quran tu saja. Maka jumhur ulama semua mazhab mengatakan sepakat. Ijma', dia bukan jumhur, ijma'. 4 mazhab mengatakan bahawa talak 3, jatuh 3 dan tak boleh untuk mengadakan, tak boleh nak kembali balik, melainkan kena buat cina buta baru boleh balik. Kata ulama, barangkali Sa'id bin Al-Musayyab itu tiada sampai kepadanya hadis Nabi itu, maka itulah sebab jadi ia berkata begitu. Kata Al-Qadhi Iyad, tiada berkata seorang akan perkataan Sa'id pada masalah itu, melainkan satu puak daripada puak kaum Khawarij. Depa ni pula pergi ambil pandangan Sa'id bin Musayyab. Dalam hal ni ulama kata pandangan Sa'id bin Musayyab tak pakai. Okey, pandangan Sa'id bin Musayyab tak pakai. Apatah lagi nak pakai pandangan Ibnu Taimiyah yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1, itu terus keluar daripada 4 mazhab. Tak dipakai. Habis. Kemudian pendek sikit, dia buat main sikit masalah. Masalah tu akan datang, dia akan cerita. Dia kata masalah jima' muhallil itu adakah disyarat keluar maninya? Kau bagi masuk saja ya. Maka kata Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dan telah muafakat ulama atas bahawasanya mengaibkan, menggaibkan, silap, dia tak boleh buat koma tu kat atas tu, menggaibkan hasyafah, bukan mengaibkan. Baca dia menggaibkan hasyafah. Hasyafah ni sampai takut tu ya. Pada kubul perempuan yang dijima' akan jadi halal nikah bagi suami pertama itu. Imam Nawawi kata memadai pada yang demikian dengan ketiadaan berhajat keluar mani. Dia sekali masuk saja, walaupun tak habis, janji kepala zakar dia dah masuk tenggelam hasyafah, maka dia tarik keluar tu boleh. Bini tu boleh tunggu iddah, lepas pada tu habis boleh kahwin dah dengan lelaki suami pertama.
dan telah syaz Al-Hasan Al-Basri, maka disyaratnya keluar mani. Imam Nawawi kata tak syarat keluar mani. Hasan Al-Basri di kalangan tabi'in kata apa? Syarat dia mesti kena keluar mani. Dan dijadikannya keluar mani itulah hakikat merasai kemanisan antara dua lelaki isteri. Kalau takat masuk saja, mana pergi kelazatan dia? Dia kena masuk, dia kena keluar mani sehingga merasai kelazatan, sebab adalah hadis Nabi sebut. Tapi Imam Nawawi kata tak syarat. Kata jumhur ulama, dengan memasukkan zakar itu berhasil kelazatan, tak syarat keluar mani. Dia kata apa? Memanglah Nabi kata kena lazat, kena sedap, berarti masuk saja tu dia kira sedap. Berhasil kelazatan dan kemanisan antara laki isteri. Ini berarti kalau dia mengadakan hubungan, dia masuk sikit pun, zakar dia kena masuk tenggelam hasyafah di dalam faraj. Walaupun tidak semua zakar, kira boleh dah. Berarti lepas pada tu perempuan tu diceraikan dan kemudiannya kok mana pun mesti kena mengadakan hubungan juga. Akan datang kita akan bincang tentang Cina buta. Kan? Orang panggil muhallil. Orang yang jadi orang ketiga yang pergi kahwin dengan bini dia tu. Apa hukum orang ni? Bolehkah kita pergi cari satu orang main sini, hang jadi Cina buta, aku bagi upah kat hang, hang jadi orang ketiga, tolong kahwin dengan bini aku, lepas itu cerai. Tidak. Apa hukum Cina buta? Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Nanti kita akan bincang pada siri akan datang. Wallahu a'lam. InsyaAllah jumpa lagi pada siri akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.